Okay, kat rumah saya nak tanam pokok jasmin. Hari tu saya beli anak pokok jasmin. So saya tak nak beli banyak-banyak tanah hitam. Lepas tu campuran organik. Semua saya tak nak beli banyak-banyak. Jadi saya beli pack-pack sikit. Masa pokok tu dah besar baru saya beli tanah lagi. Buat masa sekarang 2-3 paket ni pun okey lah. Ini semua campuran kan. Tanah organik potting, tanah hitam. So just nice for pokok jasmin lah. Yang ni saya beli dekat TF Value Mart. Okay. Macam-macam barang sini. Kokopit pun ada. Kokopit pun penting untuk tanaman kan. So saya akan beli ni pun. Baja bunga buat masa sekarang tak perlu, tapi tengoklah, better baja ni semua dekat sini. Bila perlu saja saya belilah. Kalau saya beli simpan tak guna pun. Pokok tu belum matang lagi untuk apa, belum besar lagi untuk menghasilkan bunga kan. So relax dulu. Okay lah, not bad lah. Okay, hari ni kan saya nak buat aktiviti sikit. Hari tu saya ada beli pot ni untuk tanaman pokok jasmin dengan apa orang kata yang ni, saya pun lupa lah. Macam saya lupa nama pokok ni. Tak apa, nanti saya letak dalam description lah. So beli dua ni. Tapi masa tu tak cukup tanah, jadi saya beli sikit, saya tumpang pokok ni. Masa pokok ni datang dia tak ada daun langsung. Jadi saya tahu kombinasi apa yang perlu. Jadi saya dah experience sikit dulu masa time COVID. Saya pernah buat macam hampir agriculture sikit dekat rumah. Saya tahu apa jenis combination. Jadi ini saya pakai macam sabut kelapa sikit, tanah hitam, lepas tu tanah potting, lepas tu ada tanah yang ada pelbagai zat lah. So macam ni kan, 4 in 1. Lepas tu yang ni semi bud. Okay, so tanah lagi yang macam ni kan, jenis mix. So lepas tu last kali kokopit. Kokopit tu saya akan letak sebagai alas kat bawah. Lepas tu saya akan semua mix yang ni, letak sikit-sikit. Pindah pokok jasmin ni kat sini. So dia ada separate pot lah. So saya ada plan the future nak populate benda ni, nak supaya dapat lebih pokok kan. Jadi saya kena besarkan pokok ni dulu. Lepas tu saya akan buat cabang. Lepas tu buat banyak pot lagi lah. Yang ni tower saya dulu. So kebanyakan tower saya, sistem saya dah buang. Tapi ini salah satu saya simpan. Mana tahu saya nak eksperimen sikit. Nanti 1-2 hari lepas ni saya akan cuba buat sesuatu dengan tower ni lah. Yang pokok-pokok ni semua saya dah uruskan tadi. Saya dah bersihkan tanah dia semua, pot dia semua saya dah bersihkan. Yang ni pokok sirih. Masa time COVID saya beli, sampai sekarang dia hidup. Sekarang saya dah saya dah buang kebanyakan dahan-dahan dia. So saya nak dia tumbuh balik fresh. Ini pokok inai saya rasa, lebih kurang lah. So pot ni khas untuk pokok inai. Lepas tu yang ni saya akan pindah. Yang ni tengok akar pokok daun sirih. Okey lah, boleh pakai lagi. So ni pun saya akan tanam kat sini sikit. Lepas tu saya akan pindah pokok jasmin ni. Ini kokopit, letak sebagai alas dalam. Okey, kita letak macam ni. Sekarang kita masukkan tanah yang lain. So 3 beg ni saya dah masukkan dalam sini. Sekarang tunggu kacau lah, bagi dia sama rata kan. Sebab semua warna hitam je. Sudah kacau. Lepas ni pokok ni dia terus boleh keluar macam ni kan. So saya akan buat macam lubang sikit macam ni.
Ni kita buat lubang sikit. Ni macam tak cukup air ni. Lepas tu kita letak sekeliling. Jadi bag ni kita reserve dulu. Jangan letak semua sampai dia tenggelam kan. Dia patut sampai dekat base akar dia macam ni je. Kalau kita tenggelamkan dahan dia, nanti dahan dia akan basah. Lepas tu dia akan reput, dia akan mula rosak. So ni pun ada protokol dia tersendirilah. Okay. Lepas tu yang ni saya kongsikan tu pun tanah ni kering sangat, macam tak ada fertigasi langsung. Jadi saya akan kacaukan tanah ni. Saya akan tambah lagi tanah dengan kita mungkin tambah dekat sini 2 bag. Lepas tu besok saya mungkin keluarkan pokok ni. Saya akan buat balik benda-benda housekeeping lah. Okay. Lagipun yang lebihan tanah ni semua saya akan guna untuk tower sistem saya yang saya nak, yang satu keping tadi saya ada tu kan, satu batang tu. Saya akan gunakan untuk tu lah. Kalau tak cukup boleh beli satu bag dekat RM2 ke RM3 je. Okey, dah selesai benda ni. Tunggu siram air saja. Daun dia pun cantik-cantik, tak rosak. Sama juga dengan pokok inai ni. Macam tanah kat ladang tu, bila dah harvest, biasa diorang either buat treatment balik, nak kasih tanah tu subur balik cepat untuk buat tanaman kedua, ketiga macam tu kan. Lepas tu ataupun biarkan macam 6 bulan, tunggu macam cuaca betulkan tanah tu balik. Lebih kurang lah. Tapi kalau kita buat dekat pot ni, tanah macam ni semua setiap kali kena recycle, ataupun you kena gemburkan tanah ni. Lepas tu tambah nutrien lah. Macam kita kena gemburkan tanah ni, lepas tu kita kena tambah nutrien lah, macam kalsium, adalah pelbagai macam baja, galak buah, galak baja untuk akar, lepas tu semburan untuk serangga. Semua tu perlu continue. Tapi yang ni dah lama saya tak maintain. Tanah dia pun dia macam dah tak ada nutrien langsung. Nampak berasa pun boleh tahu macam ni. Jadi tak healthy lah untuk pokok. Jadi saya akan buat sesuatu. So saya ada macam pokok daun kari pun dia dah macam kering sangat. Lepas tu adalah aloe vera macam-macam kan. Sistem dah berubah selepas COVID, selepas dah normal balik kan. Jadi saya nak teruskan hobi saya. Saya nak mungkin start dengan satu tower ni yang saya buat sendiri. Lubang ni saya buat sendiri. Saya belajar dekat internet. Lepas tu saya pun tunjuk dekat video lama saya macam mana saya buat tower-tower ni semua manually. Pakai botol, potong dengan gaji. Lepas tu panaskan botol tu buat lubang. Okey, setakat itu saja saya nak share untuk hari ni. Okey, bye.